Memang buah tin ni kita tahu memang disebut dalam surah tin kan, dalam Quran kita ada sebut. Jadi mesti kita tahu buah sunnah ni kebaikan kepada diri kita macam mana kan, tubuh badan kita. Sebelum saya mengusahakan pokok tin ni, saya dulu bekerja sebagai pembantu PCO lah di kelab bola sepak Kementerian Kewangan. Nombor satunya ialah minat lah. Saya ni peminat makan buah sebenarnya. Saya suka makan buah-buah yang berkhasiat kan. Lepas tu sebab saya pun dah berhenti masa tu PCO, jadi ada kawan yang syorkan saya tanam pokok ni untuk kesihatan kita apa semua. Daripada situlah saya berjinak dalam tanam pokok ni, daripada satu pokok sampai ke banyak macam ni lah. Yang keduanya, masa tu harga dia memang tinggi, so ada value kat situ. Saya awal-awal saya dah nampak benda tu lah untuk buat side income saya masa tu. Itulah fokus utama saya masa tu, untuk orang kata duit sampingan dan untuk kesihatan lah. Sekarang ni di kebun saya besar dia, panjang dia 60 kaki. Lepas tu lebar dia standard lah. Lebar standard rumah ni mesti dalam 20 kaki. Sebab dia punya plastik tu memang 22 kaki je. Jadi dalam ni ada dalam 70 lebih pokok. Variety dia ada dalam 50 lebih variety macam tu lah. Variety ni ada pelbagai negara, macam daripada Spain, daripada Perancis, daripada Itali, banyak jenis lah di kebun saya ni, pelbagai jenis. Dari segi rasa pula, sebab cuaca kita ni mungkin tak ada bersalji apa semua kan, dia memang suka panas. Jadi bila dapat cuaca yang panas tu, buah ni jadi lagi manis. Lepas tu dalam dia tu ada yang manis bermadu, rasa madu kan. Lepas tu manis rasa pati tebu ada, rasa pisang kaki ada, dia banyak rasa. Ada yang kalau yang mahal ni biasanya rasa dia tu manis berberi. Dia ada rasa beri sikit. Yang tu biasanya daripada Spain lah, daripada kebun di Sepanyol ni, banyak ni macam tu rasa dia, melekit-lekit dan manis yang ada rasa beri sikit ujung dia. Buat masa sekarang ni saya jual buah-buah ni dekat kawasan rumah saya je lah, macam dekat di taman saya tu kan. Saya tak boleh nak orang kata tak cukup lagi saya punya stok tu untuk nak supply satu puncak alam macam tu lah. Saya ni boleh supply satu taman je. Sebab walaupun banyak pokok macam ni, dia tak sekali masak. Lepas tu dia masak macam satu hari masak 2 biji, 3 biji. Kita kena ada banyak pokok kalau kita nak jual ke satu seluruh kawasan lah. Jadi cara saya pasarkan tu masuk dalam grup WhatsApp. Macam pagi-pagi kita petik tu, kita bagi tahulah ada 5 pack, 6 pack kan. Kita buat jualan macam tu je sementara ni. Lepas tu produk-produk lain tu saya belum lagi nak buat. InsyaAllah akan datang kalau ada rezeki. Kita boleh buat jam, kita boleh buat jus macam tu lah. Cabaran dia memang banyak lah. Salah satunya sebab kawasan ni dia kalau hujan lebih sikit dia naik air. Jadi pokok ni dia kalau bertakung dia masalah sikit lah akar dia kan. Dia cepat rosak. Apa-apa pokok pun macam tu sebenarnya. Lepas tu dari segi macam binatang-binatang lah yang ganggu buah apa semua kan, tu yang kita buat kelambu ni, kita buat rumah ni untuk elakkan daripada binatang-binatang tu ambil buah lah. Yang lainnya sokongan daripada isteri saya, daripada mak apa semua tak ada masalah lah, semua menyokong. Kawan-kawan pun memang dah ramai yang kenal saya dah buat ni hampir 12 tahun. Jadi ramai yang dah kenal, senang sikit kita nak meneruskan benda ni lah. Sekarang ni, buat masa sekarang saya ada grup di Facebook lah. Saya admin dekat dalam grup di Facebook tu, Penanam Pokok Tin nama dia. Dekat situ ada dalam 18,000 ahli macam tu. So siapa yang nak menanam, nak dapatkan anak pokok, nak dapatkan benih, semua dalam grup tu. Lepas tu saya aktif di TikTok lah. Biasanya saya buat live. Waktu malam saya buat live untuk jualan pokok. Lepas tu kita jawab soalan yang orang tanya berkaitan pokok tin. Sebab apa? Tak ramai yang tahu benda ni kan. Orang nak tahu macam mana nak tanam, lepas tu apa penyakit, apa baja dia. So malam-malam saya akan buat live. Pagi pun saya akan buat live untuk tunjuk buah, bagi orang kenal buah dia semua kan. Okey, kalau ada budak-budak muda yang berminat nak tanam contohnya pokok tin lah kan. Sebenarnya banyak tanaman lain yang diorang boleh usahakan, tapi diorang ni tak tahu macam mana nak mulakan kan. Lepas tu kita boleh orang kata dapatkan ilmu daripada macam saya lah, datang kat kebun saya ke, belajar dulu kan, tengok-tengok apa semua, dapatkan ilmu tu dulu. Lepas tu dapatkan sokongan daripada ibu bapa. Yang penting kita punya semangat tu lah, kita punya semangat tu yang penting. Sebab apa, benda ni dengan modal lagi, betul semangat tu kalau tak ada,
modal pun kita susah nak dapatkan. Kalau kita ada semangat, kita boleh cari modal tu, kita boleh usaha. Macam tu lah. Minat tu kena mendalam. Kalau ada minat tu kuat, kita boleh cari semangat tu, kita boleh cari modal kat mana-mana saja, sebab benda macam-macam benda kita boleh buat untuk dapatkan duit kan. Macam tu lah.